Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, lihatlah, beginilah kasihnya seorang ibu yang sanggup mengorbankan nyawanya demi melahirkan anak-anak yang tercinta, termasuklah diri kita. Tuan-tuan, kita berdoalah semoga ibu kita ditempatkan di syurga jannah di atas jasanya. Tuan-tuan perlu ingat, syurga kita di bawah tapak kakinya. Janganlah kita menderhakainya. Mohonlah ampun di atas khilaf yang telah kita lakukan selama ini kepadanya. Tuan-tuan, semoga ibu kita diredai oleh Allah kerana jasanya ini. Marilah kita sama-sama berdoa semoga dia menjadi seorang muslimah yang dicintai oleh Allah di akhirat kelak. Amin.